اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإدراته، ثم إلى أرواح أبينا سيدنا آدم من سيدنا حواء، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين، وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق ومغاربها، ثم إلى أرواح علماء العاملين، خصوصا إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام وفروعه وأصوله ومشايخه ومشايخنا ومعلمنا والدينا ولأمهاتنا ولجداتنا وأعمامنا وأخوالنا وإخواننا وجيراننا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملكان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر الله العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظامة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذات من جميع وجوه الدنيا قبل الآخرة عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Semuliakan Al-Fadhil Ustaz Hasan, Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa surau madrasah kita ni yang tak dapat saya sebut sesatu, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah. Dan Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kitab kita, pengajian kitab kita Riyadhus Salihin dari Imam Nawawi. Itu Riyadhus Salihin mana kebun-kebun syurga. Kerana Imam Nawawi tahu dah manakala kita duduk di majlis ilmu ni, semacam kita duduk di kebun-kebun syurga, apa masalah kita akan hilang. Sebab tu kita niat bersama-sama untuk mendengar akan hadis-hadis Nabi serta menambah kecintaan kita kepada perkataan-perkataan Nabi, kerana seolah Nabi berkata-kata kepada kita. Dan Nabi ada bersabda satu hadis awalan bagi satu kitab hadis Arba'in, iaitu nadarallahu, Allah Ta'ala mencahayakan, iaitu Allah Ta'ala mensirnarkan, ataupun kita boleh terjemahkan dengan mana Allah Ta'ala membahagiakan bagi mereka yang mendengar satu hadis daripadaku lalu dia menunaikan hak hadis itu. Tu kan, walaupun dia tak dapat tunaikan sekarang, tapi dalam hati dia ada azam untuk dia menunaikan apabila dia boleh menunaikan hadis tadi. Yang penting dia tahu dululah.
Jadi insyaAllah kita sambung pada hadis yang keempat. Hadis keempat muka surat yang saya ni 19 lah. Maksudnya situ kan, dari Abi Musa, situ kan, daripada Abi Musa. Kalau dalam syarah Arab dia ada yang ke-16, yang ke-16 yang syarah hadis dia. Kalau dalam Jawi dia yang keempat lah, muka surat yang ke-16 ke-19, daripada Abi Musa Abdullah bin Qaisin Al-Ash'ari. Ini pun keturunan daripada Abu Musa Al-Ash'ari juga. Abu Musa lah nama dia, Abu Musa kan. Nama dia Abdullah bin Qaisin Al-Ash'ari. Maksudnya keturunan daripada Abu Asa Ash'ari. Jago dalam kitab Tauhid, Akidah. Jadi dia orang Yaman lah. Dia orang Yaman. Sudah tersebut dia punya manakib dia pada bab ikhlas. Itu alin Nabi SAW. Jadi kalau kita belajar Ibn Hadis, dia panggil ini dah hadis, dia panggil hadis An'an. An'an ni maksudnya hadis yang disebut dengan anin Nabi, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, qal Inna Allah Ta'ala yasbutu. Jadi kalau yang Jawi tu yasbutu, kalau dalam Arab dia yabsutu. Jadi saya rujuk pada kitab Kamus Al-Marbawi, Syekh Des Al-Marbawi, orang Lebuk Merbau, Kuala Kansar. Dia dapat tokoh Mak Hijrah yang pertama dulu. Dan dia sebenarnya dia belajar di Mesir tu, hebatlah, sampai boleh buat kamus dalam Jawi kan. Dan sebenarnya dia tak nak balik, tapi atas jemputan Kerajaan Malaysia, Tuanku Abdul Rahman ketika tu, kemerdekaan, dia terpaksa balik. Dia balik, nak katakan dia dah macam orang Arab, bahasa dia dah macam Arab, dia mahir Arab lah. Jadi dia dalam kamus dia, kalau makna dia ada kalimah sabata. Kalau sini dengan kalimah sabata, kerana ini fi'il mudhari', sabata fi'il madi, sabata yasbutu. Tapi kalau makna dia, kalau dalam kamus sebut sabatul yadaini, apa maksud sabatul yadaini? Mana seorang yang dermawan atau murah tangan. Kalau kita pakai makna Jawi je lah, kitab Jawi ni yasbutu. Tapi dalam Arab dia ya bersutu dengan ba, ya bersutu. Sebab tu kita kena tengok dulu syarah kan. Jadi kedua-duanya sama nak menunjukkan kepada dermawan. Tetapi kalau ya bersutu ni dengan ba bukan sin, makna Tuan bukakan. Kalau Arab ni Tuan bukakan. Apa makna buka situ? Mana yadahu bilaili, pada waktu malam, akan tangannya. Ini dipanggil Tuhan buka di tangan, ini kinayah. Kalau orang buka tangan ni ibarat daripada ibaratun anijud, daripada dan syarah sebut ibarat daripada yang murah kan, dia buka tangan pemurah lah. Dan dia kinayah juga kepada kata dia tidak menegah. Ada juga ulama kata huwa ibaratun. Ada juga ya bersutu tu dengan mana ibaratun alni rahmatillah, ibarat Tuhan bukakan itu dengan makna pada malam tu, makna Tuhan bukakan rahmat dia. Itu makna innallaha ta'ala yasbutu yadahu bilaili. Makna Tuhan, kalau kita tengok di sini terjemah dia dengan makna apa? Sungguh Allah Ta'ala menghamparkan tangannya ketika malam. Ini memberi semangat kepada kita supaya kita minta ampun, kerana tajuk kita ni tajuk keampunan, minta ampun, taubat. Jangan kita putus asa daripada taubat kan. Bilaili, kerana apa? Malam itu maknanya Tuhan tak tidur kan. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kita maklumlah kan, ada yang lupa kan. Nabi pernah lupa. Nabi waktu sembahyang asar dulu, Nabi terlupa. Ketika tu bangkitlah Nabi sembahyang 2 rakaat asar. Nabi sembahyang 2 rakaat asar. Sembahyang bukan jamak, bukan kasar. Lalu Nabi pun berdiri dengan muka merah. Muka ni saya nak marah lah. Atau bangun seorang yang tangan ni panjang, Zulyadaini. Dia bertanya, afanasi ya Rasulullah, apa yang kau lupa yang kamu sembahyang 2 rakaat? Maka Rasulullah pun pandang kepada
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi pandang ke Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar angguk. Kan dia nak mengajar kita, kalau orang lupa kan, itu memang sifat kita, lupalah. Maka jangan lebih daripada 6 kalimah. Selagi dia tak lebih pada, maksudnya dia istighfar tu tak sampai 6 kalimah, maka kalau orang cakap kamu lupa ni kan, maka dia tak perlu sembahyang ulang semula. Tetapi kalau lebih daripada 6 kalimah, dia kena ulang semula sembahyang tu. Itu beza kan. Jadi Rasulullah pun sambung sembahyang 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat lah. Situ kan. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Di waktu malam ni Allah Ta'ala mendengar suara-suara hamba yang merintih, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yatuba musi'un nahari, supaya lam tu dipanggil lam mukai, supaya pada malam tu supaya bertaubatlah orang yang jahat di waktu siang. Jahat ni maksudnya bukan, jahat ni punca daripada sifir dia jahil. Jahil, jahat, jahanam. Itu sifir guru saya lah. Punca daripada dia jahat kerana dia jahil, dia tak tahu pokok agama, akidah, dia tak kenal Allah Subhanahu Taala kan. Tapi orang tak kata dia jahil, orang tak kata dia jahat. Bila dia buat jenayah baru dia jahat kan. Sedangkan orang yang tak kenal Allah tu panggil jahat juga. Maknanya daripada jahil. Dan tak tahu tentang hukum ibadat, tak tahu perkara yang batalkan ibadat. 3 dipanggil dalam, kita kata dalam dasar ilmu fardu ain tu, 3 tu. Dan meramparkan tangannya di waktu siang. Itu mana wayasbutu yadahu bin nahari. Itu terjemah daripada menghamparkan tangannya. Ini kinayah pada saya kata tadi apa, dalam apa, ibarat daripada Tuhan ni pemurah. Jadi boleh baca kedua-duanya. Yasbutu daripada sabata, kalau yabsutu daripada sabata, sin dengan ba tu, dua-dua tu makna boleh kita pakai. Tapi ada juga kalimah Arab ni kadang-kadang berubah baris, berubah makna. Tu kena jaga kadang-kadang kan. Ada kadang-kadang tu makna dia lebih kurang. Dan menghamparkan tangannya di waktu siang supaya bertaubatlah orang yang jahat di waktu malam. Ini makna kinayah daripada Allah Ta'ala terima akan taubat yang sungguh-sungguh daripada hambanya. Kan kita dah bahas sebelum ni, syarat taubat tu, syarat kena azam. Azam, takkan mengerjakan lagi. Yang kedua kena menyesal. Menyesal dulu, menyesal, lepas tu azam tinggalkan. Yang ketiga itu iqla'un, mencabut. Maksudnya dia takkan, dia terus tinggalkan serta-merta akan dosa tu tadi. 3 lah syarat dia taubat ni. Dengan Allah, dengan Allah ataupun dengan makhluk, 3 syaratnya. Tapi dengan manusia ni ada 1 lagi tambah. Pada 3 tadi tambah 1 lagi. Itu minta halal daripada segala yang kita lakukan dosa. Sehingga terbitlah matahari daripada tempat terbitnya. Ini kata apa? Sehingga hatta tatlu'a syamsu fi maghribiha. Dengan arti kata apa? Kalau matahari terbit sebelah barat, maka pintu taubat tu ditutup. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi Imam Muslim ni Imam Muslim bin Al-Hujjaj. Ini nama orang yang, orang beriman ni, sinilah nama dia. Muslim, mana orang yang menyerah diri pada Allah. Aslim taslam. Sabda aslim, Islam olehmu, taslam saya kamu selamat. Dengan kata lain, Islam tu makna al-inqiyadu wal khuda'. Dia patuh dan menjunjung titah perintah Allah. Jadi sehingga kan al-hujjat ni, hujjat ni maksudnya hujjatun, yang ada dalil-dalil, ada hujah-hujah dia. Nampak nama dia kan, sampai begitu. Dia letak nama Muslim, Imam Muslim. Bin Naimi datuk dia siapa nama? Muslim juga. Jadi orang dulu hidupkan nama tok dia, tok wan dia kan, dihidupkan nama macam kan orang dulu. Kita tengok Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Imam Ghazali kan, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Sebab disebut dalam hadis, man sama bisami, Nabi bersabda, siapa yang menamakan anak dia ataupun cucu dia dengan namaku, ya, nama Rasulullah. Nama Rasulullah ni bukan Muhammad saja, banyak nama Rasulullah. Kalau dalam kitab, dalam Ilmu Khairat, kitab selawat tu ada 200 lebih
200 lebih nama Nabi. Yasin pun nama Nabi. Sebab tu kita baca Yasin tu selawat kan. Yasin, selawat dulu sebab nama Nabi. Taha, nama Nabi. Apa lagi nama Nabi? Al-Muzammil, Al-Mudathir. Banyak lagi nama Nabi. Tapi yang nama popular lah, yang banyak nama Muhammad, itu terkenal di langit, di bumi, minta maaf. Adapun di langit dikenali sebagai Ahmad. Nanti ada tokoh yang letakkan nama Ahmad. Al-Kushairi. Jadi orang dulu pun dia letakkan nama Imam Muslim. Kita nak cerita riwayat sikit Imam Muslim ni, supaya kita datang kasih kepada dia. Kerana kasih kepada ulama ni setengah daripada bila kita sebut nama dia kan, inda zikri awliya tanzil rahmah. Sisi kita sebut nama wali-wali Allah. Ini kalau bukan sahabat, wali lah. Tak dibilangkan wali tu kepada sahabat, kerana sahabat tu sebab dia rapat dengan Nabi, tapi dia lah wali. Al-Kushairi. Kushairi ni maksud nama kampung dia. Jadi orang dulu dia memang sebut kan, Tok Kenali, Tok Padang Jelapang, Tok Pulau Ubi kan. Semua tahu nama kampung. Dia tak lupa nama kampung tu. Naisaburi, di negara dia lah, Naisabur. Naisabur ni satu bandar di zaman dulu kan. Sekarang pun dah tak ada nama kampung ni kan. Sekarang Uzbekistan tu semua lah, Samarkandi semua sekali tu. Yang Turkestan semua tu selatan Rusia. Ini dia panggil benua Khurasan. Khurasan ni banyak kan, banyak wali-wali Allah di situ, banyak pejuang-pejuang, banyak Maulana Wana pun kat situ juga, alim dan ilmu hadis. Termasuk Imam Bukhari pun di situ juga, di Al-Bukhari, Al-Bukhara. Maka Walida bin Naisaburi, dia dilahirkan di Naisabur sanatan pada tahun 206 Hijrah. Jadi kurun yang Nabi akui 206 Hijrah ni, yang Nabi kata agal kurun korni. Seagal kurun adalah kurunku. Jadi kurun yang pertama. Thumma yalinuhum, kemudian kurun yang kedua, iaitu kurun para sahabat. Thumma yalinuhum, kurun yang ketiga. Jadi kedua ni maksudnya Imam Muslim pernah belajar dengan sahabat lah. Dia belajar dengan sahabat. Sebab dia meninggal tu tahun 261 Hijrah. Meninggal pun dia lahir kat situ, dan dia tak keluar, dan dia wafat pun kat Naisabur juga. Artinya para sahabat menyebarkan ilmu di sana. Hebat dia kan. Itulah orang dulu ni. Mana dia berjasa pada. Jadi kalau 206 Hijrah, dia wafat 261. Berapa umurnya? Bukan 50 umur tak panjang lah. Tapi walaupun tak panjang, ada kitab yang ditinggalkan, iaitu kitab Sahih Muslim kan. Juga Imam Nawawi ni yang karang kitab yang kumpulkan hadis ni, ini pun umur tak panjang, umur 40 lebih. Tapi sampai sekarang orang guna pakai kitab-kitab dia buat rujukan. Sebab tu satu masa orang masuk library. Jadi dia masuk library masa tu gelap, tapi satu rak tu ada cahaya. Maka dia pun pergi kat rak tadi tu, rupanya bilik-bilik kitab Imam Nawawi. Tapi kitab apa tak tahu. Imam Nawawi banyak kitab dia. Dan dia bukan hanya seorang muhadisin, tapi dia juga seorang fuqaha, ahli fiqah. Sebab tu ahli fiqah ni tuan-tuan, dengan ulama hadis, sebenarnya ahli fiqah ni lebih hebat. Sebab dia boleh keluarkan hukum tu yang susah. Yang ulama ni, ilmu hadis ni riwayat, dia kena kuat hafalan dia kan. Tapi dia nak keluarkan hukum, dia kena serah tu pada ahli fuqaha pula. Sebab tu Imam Syafi'i kan, Imam Abu Hanifah, bukan mereka tak mahir dengan hadis, tapi mereka dikenali dengan mujtahid yang mengeluarkan hukum-hukum hadis dan Quran kepada bentuk fiqh. Sebab tu kita belajar hadis ni untuk kita ambil berkat, tapi kita wajib belajar fiqh. Sebab fiqh tu yang menerangkan apa-apa isi kandungan dalam Quran dan hadis. Habis tu. Jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita supaya kita bertaubat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nyawa dihalkum dan matahari terbit sebelah barat. Itu dah tak ada
tiada maaf bagi kita. Kemudian yang kelima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ya, ini katanya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar kan nama dia sebelum ni. Dia berkatakan dia mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a, lam tu dibariskan dhammah, tatlu asy-syamsu. Apabila seseorang, siapa-siapalah tu, man tu isim nakirah dipanggil, siapa-siapa taba qabla, yang telah bertaubat dia. Taba ni maksudnya fi'il madhi, maknanya dia telah taubat, dia telah ada penyesalan pada batin dia. Jangan baru dia nak taubat. Kalau yatubu, dia sedang bertaubat. Taba ni maksud kalimah menunjukkan present tense kan, past tense ke present tense, orang putih cakap, bahasa Inggeris katakan past tense, present tense, past tense lah, telah kan. Dia datang dengan taba. Kalau present tense, yatubu. Taubatan tu bagi masdar, tempat terbit perkataan. Sikit-sikit kita belajar kalimah tu dah, supaya tak mengantuk. Qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum daripada terbitnya. Tala'a, terbit. Tala'al badru alaina, terbit, muncul anak bulan. Itu siapa Rasulullah. Tala'a telah terbit, telah muncul. Tapi kalau tatlu'a, itu dipanggil fi'il mudhari', sedang. Jadi apa ni, Abu Hurairah tengah menceritakan, Nabi tengah menceritakan, bila muncul lah, maknanya tak muncul lagi matahari tu. Sekiranya apabila muncul lah matahari itu sebelah mimma gharibiha, daripada sebelah maghrib, maka itu tempat tenggelam matahari. Macam mana pula tempat tenggelam matahari? Maghribi kan, negeri tenggelam matahari. Tempat terbit matahari mana? Syuruk, masyriq, negeri Jepun kan. Sebab Jepun dia sembah matahari. Sebab matahari muncul daripada tempat dia. Dia kata matahari lah yang beri kehidupan pada dia kan. Jadi jangan sampai matahari terbit tempat tenggelam dia sebenarnya, tapi dia terbit kat situ pula. Maka Allah Ta'ala tak terima, taballahu alaihi. Kan, masih Allah tak terima. Dengan mana masih Allah tak terima kalau selagi matahari terbit, matahari tak terbit qabla, maksudnya matahari tak terbit daripada sebelah tempat tenggelam dia. Ini hadis memberi faham pada kita. Ada dua lah, orang bertaubat ni Tuhan terima selagi mana, walaupun dosa dia banyak sekalipun, selama mana tak sampai harkum dia dah sampai gorah-gorah. Kalau dia sampai dah, maksudnya dah nazak, orang kata nazak kan, nazak tu tiba dia kata ya Allah aku ampunlah dosa. Sebab dia pun nak cakap tak boleh, dan nazak. Kata orang nazak ni, kata nasihat bertuan Gusti Allah yarham, jangan kita takut-takut benda lagi. Kita kena bagi dia prasangka yang baik. Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, Allah Ta'ala la ilaha illallah. So dia banyakkan la ilaha illallah. Kalau dia boleh baca dalam hati dia qul huwallahu ahad. Tapi yang takut, ya Allah janganlah bagi hati kita ni keluh, tak boleh nak sebut kan. Orang ajar tak boleh sebut tu, apalah dosa kita ni kalau kita tak boleh sebut ketika nak nazak tu. Sebab tu orang yang sakit-sakit tu kita kena bagi sangka, dia sangka baik kepada Allah. Jangan bagi takut lagi. Sebab apa? Sebab dia dah tak boleh buat dosa apa dah kan. Tuhan pun dah ketika tu dah ambil tenaga dia. Tentulah dia tak buat dosa dah ketika tu. Maka kita kena bagi sangkaan baik kepada Allah SWT. Sebab Tuhan sebutlah hadis kursi, ana bi zanni abdi bi falyazunnu khaira. Aku di sisi sangka hamba-ku, hendaklah dia bersangka baik kepada aku. Sebab tu orang yang kita lah, yang kata orang lain yang kita ni masing-masing nak akan merasai sama sekali nak mati, bersangka baik kepada Allah ketika kita dalam keadaan nazak. Ni ada orang nazak sekarang. Diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Juga hadis di atas, hadis ini juga yang atas tu yang saya baca atas yang telah membuka pada malam tu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad aidan fi Jami' Shaghir, pada kitab Jami' Shaghir. Imam Ahmad ni siapa? Kenal lah sikit ulama-ulama kan.
Nama pemain bola kita kenal, ulama hadis kita tak kenal. Imam Ahmad bin Abdullah bin Ahmad. Ni pun sama juga, nama dia Ahmad, tok dia Ahmad. Dia tak nama Ahmad. Ahmad ni kita kata nama Rasulullah di langit. Sebab tu malaikat kenal Rasul dengan Ahmad. Muhammad Ahmad bin Abdullah bin Ahmad. Dia orang Palestin, Asfihani. Isfihan kan ada kan? Asfihan tu termasuk dalam target orang Yahudi tu. Gaza tu tempat lain Imam Syafi'i. Dan juga dikatakan Hashim, Tok Nabi, Datuk Nabi. Yang keberapa? Yang keempat. Abdullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Yang apa ni, Abdullah bin Hashim tu. Diwafatkan di Gaza. Tempat lain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mak dia orang Mekah, ayah dia orang Gaza. Tapi akhirnya Imam Syafi'i balik ke Mekah balik. Kemudian dia diberanak Imam Ahmad dia. Kan ada kita biasa Ahmad kan, biasa kita dengar perawi hadis. Wulida fi Asfihani sanatan 336. Jadi dia kemudian pada Imam Muslim. Dan diwafatkan watufiya fiha, diwafatkan juga di Asfihan pada tahun 430. Dia umur panjang sikit. Digelar dia dengan kunyah dengan Abu Naim. Anak dia nama Naim. Jadi orang Arab ni gitu, dia suka tahu nama anak dia, Abu Naim. Habis tu kan. Jadi kita sambung pada hari yang kelima lagi. Artinya barang siapa yang telah bertaubat sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari dari tempat terbitnya, diterima Allah taubatnya. Jadi mafhumnya, siapa yang bertaubat pada masalah ketika matahari terbit, bukan pada tempat terbitnya. Ini pada tempat tenggelamnya, dia panggil Maghrib. Di negeri Maghribi itulah, Morocco sana. Matahari tiba keluar kat situ, dia pun, ya Allah ampunkan dosaku, tak diterima lagi. Ini kenyataan hadis. Hadis ni sahih, Imam Muslim diriwayatkan, sahih. Jadi maksudnya, mafhumnya, dua hadis di atas menunjukkan bahawa pintu taubat masih terbuka. Iaitu Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat selagi perjalanan matahari belum terbalik. Kalau falaki dia dah berubah, tak diterima taubat. Wal'iyahzubillah. Jadi kita sekarang ni ada masa ria, alhamdulillah. Siasalah kita bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu doa setelah kita ambil wuduk kan, selepas kita ambil wuduk kita baca doa. Setelah kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku daripada orang yang suci. Waj'alni min ibadika salihin, jadilah aku ni daripada kalangan hamba-Mu yang soleh. Apa soleh? Aqaimu bihuquqillah wa qaimu bihuquqil khalqi. Orang yang menunaikan hak Allah dan orang yang menunaikan hak sesama makhluk, itulah orang soleh. Kemudian hadis yang ke-6 daripada Abi Abdul Rahman. Maksudnya ini pun dia punya kunyah Arab ni. Kalau dia Abi wa Abu wa Ummu kan, wula awal tu, maksudnya itu nama gelaran dia, kunyah dia, Abdul Rahman. Kerana dia ada anak nama Rahman, Ar-Rahman. Abdul Rahman, tak boleh, haram kita meletakkan anak kita bernama Ar-Rahman, haram. Dia kena idofatkan Abdul Rahman, hamba yang pemurah. Haram. Dia pun kena setengah orang dia tak tahu ni. Kalau dia panggil Rahman. Orang Melayu panggil Man. Man senang orang Arab dia tak. Orang Arab ni kalau nama dia Ar-Rahman, dia sebut Abdul Rahman. Ta'al hina. Datang ke sini. Tu Arab. Nama dia siapa? Ni nama dia Abdullah. Dia anak Sayyid Umar bin Umar. Kalau kita tengok dalam bahasa kita Arab kan, ataupun dalam tulisan Arab,
Kalau ada waw tu, itu maksudnya bukan Sayyidina Umar. Tapi kalau sini tak ada waw kan, itu menunjukkan Sayyidina Umar tu. Anak dia nama Abdullah bin Khattab. Bin Khattab nama ayah Sayyidina Umar. Jadi ini pun banyak dia meriwayatkan hadis. Ini pun dipanggil hadis an-an. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Ni kata tadi, jangan sampai kepada hukum. Rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, tiga wajah. Wa qala hadisun hasanun. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ni ialah hadis sahih. Hadis hasan, minta maaf, hadis hasan. Maka Imam Tirmizi ni pun jago dalam bidang hadis. At-Tirmizi Al-Hakim, nama dia Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bishrin Al-Muhaddis As-Sufi. Bukan setakat dia muhaddis, dia seorang sufi, orang ahli tasawuf. Al-Mutawaffa bil Hududi. Dia meninggal dunia daripada batasan-batasan di tempat dia lah. Tirmizi tu nama tempat dia, Tirmizi. Nama dia Abdullah juga. Kunyah dia Abdullah, Abu Abdullah. Nama dia Muhammad bin Ali bin Hasan. Dia meninggal pada tahun 296. So dia dari kurun yang kedua, kurun yang terbaik yang Nabi puji. Afdalul kurun qarni, thumma yalinhum, thumma yalinhum, thumma yalinhum. 3 kali Nabi ulang. Maka inilah dikatakan 3 tahun yang Nabi ulang, dikatakan 3 tahun hijrah, hijriah. Maksudnya kurun yang terbaik. Tapi bukan mana lepas tu tak terbaik, tak. Tapi dah kurang lah. Macam kita kata susu. Saya rasa saya pernah ibaratkan, kita dah ada satu cawan macam ni. Satu cawan kan, kita tak susu pekat. Lepas tu kita minum, dia suku, dia campur air, susu juga orang panggil. Lepas tu kita minum lagi setengah-setengah, tambah air, nampak susu dia lagi, panggil susu juga, tapi dah cair. Sampai dekat nak penghabisan cawan ni, kita minum, tambah cairlah susu dia. Begitulah Islam sekarang, tambah cair. Kan, kita dia fasa kezaliman. Fasa kita kena zalim, kita kena sabarlah. Nanti Allah Ta'ala akan angkatkan Islam ni. Cuma kita kena sabar dengan, bukan sabar duduk, tak. Kita usaha untuk memperbaiki diri kita dan umat Islam dengan ilmu, pengetahuan. Ini dulu kan sebenarnya. Nanti Tuhan akan pindahkan daripada, kalau kita, sebab itulah Sayyidina Umar ketika masuk di bumi Palestin, ketika dia dapat tawan Palestin, apa yang Sayyidina Umar buat, tuan-tuan, perempuan? Sayyidina Umar sujud. Inilah seorang ulama mufassir yang bernama ulama Mesir, baru lagi meninggal, Asy-Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rawi, ujungnya saya ingat nama dia, Asy-Sya'rawi. Dia kata daripada hadis Sayyidina Umar tengah sujud, itulah menunjukkan apabila semua umat Islam sujud kepada Allah, bumi Palestin akan dapat ditawan semua. Jadi kita tak sujud kepada Allah, perintah Allah banyak kita tinggalkan. Kan kita semua alhamdulillah lah, tuan-tuan ni alhamdulillah kan. Tapi apa masyarakat kita, Allah, masyarakat kita kan dah tak kenal ulama pun dah. Dah tak kenal kan. Jadi Imam Tirmizi ni, kehebatan dia, dia menangis. Dia menangis, tuan-tuan, nangis sampai karimul ain, mata dia tuan tarik mata dia. Kerana dia ketika itu dia mengarang kitab apa yang masyhur, kitab dia tentang Rasulullah. Kitab apa? Kitab tentang Rasulullah dikarang. Saya pernah belajar kitab tu dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari dulu. Saya Kelantan lah masa lupa kitab apa ada. Dia menangis ketika itu, dia kerana terlampau hub dia, kasih dia kepada Rasulullah, sampai dia karang kitab. Itu cerita Imam Tirmizi. Jalan hadis Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan. Hasan hadis ni elok. Hasan tu mana? Hasanun, hadis tu hasan. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, Azza yang maha agung, wa Jalla yang maha Azza maha mulia, wa Jalla yang maha agung.
Menerima taubat hamba selagi dia tidak berbalik-balik. Berbalik maksudnya yaqbalu taubatan malam yughayyir. Saya balik-balik sini maksudnya apa? Nyawa dia tak sampai halkum maksudnya. Kan bila kita sampai halkum ni, kita pun bisik la ilaha illallah. Ketika tu dia nak minta ampun, nak minta maaf, ya halalkan dosa aku dulu, aku ambil, aku ada terambil tanah orang lebih. Sekarang ni orang bermain je kan, ambil tanah sepadan orang. Dia tak rasa besok tuan kalungkan dengan tanah yang dia ambil tu kat tengkuk dia. Jadi maksudnya Allah Ta'ala tiada menerima taubat orang yang tak mahu berhenti daripada melakukan maksiat. Tadinya dia bertaubat, kemudian dia menderaka lagi. Orang kata taubat apa? Yamyuk. Taubat buat lagi. Bukan taubat taubatan, tetapi dia tahu buat. Dia buat lagi, dia ambil minta ampun. Tapi memang begitu, disuruh begitu. Tapi takut ketika dia tak bertaubat tu, Tuhan tarik nyawa dia. Itu yang takut. Sesudah itu bertaubat pula, dan selepas itu menderaka lagi. Dan demikianlah seterusnya sampai mati. Kerana taubat yang seperti itu sebagai beruluk-uluk, tiada menepati syarat-syaratnya. Syarat daripada bertaubat. Wal-iyazbillah. Kita minta berlindung kepada Allah dari taubat seperti itu. Habis tu. Kemudian hadis yang ke-7 daripada Zirrin ibni Hubaishin, katanya ataitu Safwana ibna As-Salin radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi anil khuffaini. Ini kita belajar tajuk fiqh pula. Tadi bagian hati taubat ni. Faqala ma ja'a bika ya Zirru, faqultu ibtagha al-ilmi, faqal innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlubu, faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu ala al-khuffaini ba'da al-gha'ita al-bawli. Jadi nak bagi semangat kepada kita tentang perkara menuntut ilmu ni. Kita datang ilmu ni bukan apa? Bukan sia-sia tak. Kita datang menuntut ilmu ni ada bisyarah daripada Nabi. Nabi daripada siapa? Daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca tu dulu. Panjang hadis ni. Artinya aku telah datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, menanyainya dari hal menyapu sepasang sarung kaki. Jadi kasut kulit, stocking kulit tu, orang Pakistan pakai tu kan, khuf tu, itu sunnah tu. Katanya, apakah maksudmu wahai Zirun? Ziru Arab dia, Az-Ziru, ya Ziru. Apa maksud kamu tanya dengan hal ni? Jawab Ziru, tidak tahu. Yalah, orang tak tahu tanyalah kan. Maksud orang yang tak bertanya ni, dia akan sesat perjalanan. Tapi sekarang ni orang tak bertanya dah. Kau pergi mana-mana kan, Waze ada. Tapi Waze tu tiba-tiba ada keluar berita, Waze tu bawa pergi terjun sungai. Dia pun masuk sungai. Aduh. Tapi begitulah kan. Jadi kita tak boleh percaya dengan makhluk ni. Waze ke makhluk juga. Tapi jarang-jarang kes berlaku kan. Tapi kena hati-hati juga tu kan. Tapi tanyalah kepada siapa tuan-tuan, agama kita kena tanya kepada ahli-ahli dia. Masuk azan ya. Dia azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allah sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. La haula. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah آتِ سيدنا محمد وسيلة الفضيلة وبس مقام المحمول الذي وأنت إنك لا تخرج الميعاد رب اغفرني Baik, sekali lagi saya sambung sikit lah. Pasal hadis ni panjang, jadi tak boleh habiskan pada malam ni kan. Kalau kita habiskan nanti jadi panjang, nanti apa pun kita tak faham, insyaAllah. Nah, jadi kita perlu sedar tuan-tuan yang bahawasanya Ziri ni bin Hubayshid ni dia orang tabi'in, orang tabi'in. Tabi'in ni maksudnya dia belajar dengan para sahabat. Dia tak sempat jumpa Rasulullah, tetapi dia mendengar hadis daripada Umar wa Aliyan, daripada Sayyidina Ali. Dia dengar hadis daripada inilah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Dan dia juga pernah mendengar daripada sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Itu kisah dia. Jangan kita kata kita tak pernah dengar. Mana ada sahabat nama Zir? Ini orang tabi'in. Tabi'in ni maksud dia belajar dengan para sahabat. Jadi tak sempat jumpa Rasulullah. Apa sahabat Nabi ni, apa takrif dia? Malukian Nabi SAW. Mereka bertemu Nabi, maksudnya melihat Nabi. Tapi bukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kerana dia jumpa Nabi, tapi dia tak ada syarat yang kedua, wa mu'minun bih, dan dia tak beriman dengan Nabi, jadi tak bilangkan sahabat. Ada juga yang beriman dengan Nabi pada awal, tetapi murtad pada akhir, maka dia tak kitakan sahabat juga, walaupun berjumpa Nabi, walaupun dia beriman. Lepas tu dia akhir syarat yang ketiga sahabat Nabi itu, wa mata 'alal Islam. Kan, malukian Nabi SAW, itu syarat pertama, mereka bertemu dengan Nabi. Wa mu'minun bihim, dan beriman masih hidup. Wa mata 'alal Islam, dan mati ketika dia dalam keadaan hidup. Ini tiga syarat dikatakan sahabat Nabi. Sebab tu ada ada juga seorang, dan Nabi sebut nama dia, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Kerana akhir dia nak jumpa Nabi tu, Nabi sudah wafat. Tapi Nabi tahu nama dia. Dia orang Yaman. Nama dia, siapa nama dia? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Al-Qarni nama tempat dia, Uwais kan. Tapi Nabi sebut, wahai Sayyidina Umar, sekiranya kamu jumpa laki-laki daripada Yaman, minta doa kepada dia. Sebab tu Sayyidina Umar mencari dia di mana kan. Yang orang tak kenal dia, pasal dia orang pun tak mau jumpa dia kan. Jadi pasal gembala kambing dan sebagainya. Jadi ini pun nama yang kita jarang dengar, Zir bin Hubayshid ni. Jadi katanya sikit lagi, bila aku telah datang akan Sofwan bin Asalin
radhiyallahu anhu menanyai pada dia dari hal menyapu sepasang sarung kaki. Katanya, apakah maksudmu wahai Zir? Jawab Zir, hendak tahu, mana aku nak belajar lah ni. Inilah kata kelebihan ilmu ni. Katanya lagi, sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Mengembangkan sayap itu isyarat pada kerana suka dengan apa yang dituntutnya. Jadi kita tak rugilah. Sebab daripada sepanjang jalan kita tu sebenarnya kita tak nampak malaikat. Ada satu orang dia test. Ini kita share Fuad Rembau yang Yayasan Sofa dulu kan. Dia cerita, saya dengar dia baca dia. Ada orang dia nak uji. Dia kata malaikat kembangan sayap dia pun pakai kasut macam boot orang main bola tu. Tapi bukan boot bola, dia tak paku. Dia kata kalau aku pijak ni mesti malaikat menjerit. Dia fikir pakai otak dia kan. Macam-macam ya. Padahal ini kinayah daripada sayap malaikat. Maksudnya apa? Ridhan. Dia kata situ kan dalam hadis ni, kerana ridhan bima yatlubu, kerana redha malaikat tu dengan apa yang dituntut orang yang berjalan tadi ke majlis-majlis ilmu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Panjang hadis tu nanti. InsyaAllah nanti kita sambung, insyaAllah panjang umur. Pada waqfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Kita sambung situ nanti insyaAllah. InsyaAllah. Mohon maaf salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas hari haji bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain yustajab wa nasiyan yusma'. Allahumma arina haqqaka warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.